Kalau dia jenis semayang saja, jenis buat baik dengan Allah saja, taat kepada Allah saja, kemudian dia tinggal tanggungjawab terhadap ibu dan ayah dia, maka batal tanggungjawab ibu dan ayah dia, tidak dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini undang-undang alam. Undang-undang ini telah pun dimaktubkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semenjak azali sehinggalah kiamat. Jangan perang dengan mak dan ayah, jangan berperang siapapun mereka dan apapun kejahatan yang mereka buat. Sebab kedudukan ibu dan ayah dalam kehidupan seorang anak telah pun dimaterikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa wajib dia menghormati dan mentaati mereka. Habis, full stop. Hari ni ramai yang berperang dengan mak ayahnya ramai. Kuliah dia main, tapi dah 18 tahun tak cakap mak dengan ayah. Akhirnya selepas 8 tahun duk main masjid, duk semayang, dia duk berasa tak tenang di situlah. Walaupun mak dia jenis tak pernah semayang. Ibu ni walaupun dia kafir, dia tetap wajib dihormati dan dia tetap wajib ditaati. Hari ni mak kecil hati dengan kita, mak marah dengan kita, terbuat dosa besar dengan mak kita, bertikam lidah dengan ibu kita, pukul 8:30 pagi, tikam lidah, angkat suara, maki dia 8:30. Tu juga Allah murka dengan kita.